Labuan ni dia terkenal dengan makanan tak sedap kebanyakannya lah. Bila makan mahal je lebih. Sedapnya tak ada langsung rasa sedap. Dalam pencarian char kway teow yang sedap kat Labuan ni guys, aku dah pusing satu pulau Labuan ni, tak jumpa guys. Yang ada pun macam depan aku ni, char kway teow Pantai Navy. Char kway teow ni penuh dengan masalah guys. Masalah dia bila datang makan lapar, dah makan pun lapar juga. Kita ada sepinggan char kway teow istimewa daripada Yong Tau Foo X Char Kway Teow Pantai Navy. Dia ada kerang, dia ada udang, dia ada telur mata. Sepanjang aku jalan-jalan kat Labuan ni cari char kway teow yang sedap, aku jumpalah char kway teow Pantai Navy ni. Aku tak adalah pernah makan semua char kway teow dekat dalam Malaysia ni, tapi pengalaman aku banyak jugalah char kway teow yang aku dah makan dekat Semenanjung. Jadi untuk RM13 dapat portion macam ni pada aku okey lah. Telur mata, 1 ekor udang, 2 ekor udang, lepas tu adalah lebih kurang dalam 10 ketui kerang. Bismillah. Dia punya manis dan juga masin kicap, manis daripada udang, kenyal-kenyal daripada kerang tu. Oi. Memang ngam. Tapi sebagai orang yang suka makan pedas, kita mana suka makan manis-manis kan. Jadi kita ambil jeruk cili, kita bubuh, sedok, kita makan. Oi. Oh, ni ngam. Yang ni memang ngam guys. Pedas. Duduk kat Labuan ni kan, nak cari makanan yang sedap tu dia macam kena explore tau. Kena buat explore race sebab susah nak cari makanan yang sedap. Bukan tak sedap, mungkin tak kena dengan selera. Tapi bila dapat makan char kway teow Navy ni, kena pula. Yang masak ni orang Semenanjung, toke orang Semenanjung, yang makan orang Semenanjung memang ngam. Cara makan udang char kway teow, kau celup kat kuah dia ni, kau makan. Memang sedap. Untuk orang Semenanjung yang ada kat Labuan, teringin nak makan char kway teow yang sedap ataupun pernah terkena dengan char kway teow yang tak sedap, datang ke Tanjung Batu, kau cari kedai Yong Tau Foo, dia orang ada jual char kway teow. Jadi kalau korang ada dekat Labuan ataupun korang ada plan nak bercuti ke Labuan, jangan lupa guys, kalau rasa-rasa tekak tu mengidam char kway teow, korang boleh datang ke Tanjung Batu dan try sendiri brother ni punya char kway teow. Yang masak dia orang Labuan, tapi toke dia orang Semenanjung. Labuan campur Semenanjung, kabam, keluar Mikail Mazwil guys. Jadi dengan RM13 daripada poket bini aku dapat makan sepinggan char kway teow yang sedap. Ada telur mata, 2 ketul udang, selonggok kerang, dapat pula kuah yang sedap macam ni. Apa lagi kau nak? Engkau makan je lah. Ini bukan khazanah negara guys, ini khazanah Labuan. Kalau brother ni berhenti jual char kway teow ni guys, habislah kita guys. Matilah kita. Tak ada dah char kway teow yang sedap kat Labuan ni guys. Mampus.